Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nurul Shazia dan saya Diasha. Kami dari Sejati Production. Hari ini sekolah kami telah mengadakan Hari Keusahawanan untuk tahun 6 bagi tahun 2025. Betul tu Shazia. Hari ini hari yang sangat istimewa untuk tahun 6. Jika anda mahu tahu lebih lanjut, jom ikuti kami. Jom. Boleh saya interview akak? Boleh. Boleh akak perkenalkan diri akak dan akak dari kelas mana? Nama saya Kairak, saya dari kelas 6Z. Akak jual apa hari ni? Jual cheese curd, kek batik, cookies, brownies dengan air kotak. Siapa pelanggan pertama akak hari ni? Shazia. Apa perasaan akak menjual produk ini? Rasa gembira dan seronok. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, boleh saya interview? Salam, boleh? Okay, perkenalkan diri dengan nama kelas. Nama saya Muhammad Afiq Syahir Bayran dari kelas 6U. Okay, apa menu yang awak jual? Green tea, air coklat, Maggi, mi goreng, spaghetti dengan nugget. Okay, apakah cabaran yang awak dapat semasa menjual? Oh, susah. Bukan senang nak jual. Banyak cabaran. Okay, siapa pelanggan pertama awak? Haziq. Okay, terima kasih. Okay, boleh saya interview awak? Boleh? Boleh awak perkenalkan diri awak dan awak dari kelas mana? Saya Harik daripada kelas 6U. Apa menu awak hari ni? Rasa spaghetti, donat dan air kotak. Siapa yang membantu awak sediakan jualan ini? Cikgu Azrain. Apa yang paling istimewa pasal jualan awak? Harga yang murah dan harga ramah Madani. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh saya interview akak? Boleh? Okay. Perkenalkan diri dengan nama. Nama akak Raida Hadira dari kelas 6 Duhai. Okay, apa yang akak jual sekarang? Hari ni kami jual oden, shaker fries, jajan, puding dengan air coklat. Okay, apa yang membuatkan akak pilih produk ni? Sebenarnya kita orang nak pilih mac and cheese dengan oden, tapi ramai murid yang pilih oden, jadi kita orang pilih oden lah. Lepas tu shaker fries ni tiba-tiba muncul dekat otak, jadi kita orang terus ambil lah sebab dia viral sekarang ni. Dah. Okey, bagaimana akak perasaan akak bila macam ramai orang datang? Kita orang rasa gembira sangat sebab tak expect pula ramai pula. Makanya kita orang pun nak habis dah. Jadi kami harap keuntungan kita orang banyak. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama. Hai, boleh saya interview awak? Boleh. Boleh awak perkenalkan diri awak dan awak dari kelas mana? Nama saya Fatimah Zahra. Saya dari kelas 3 Zuhal. Awak beli apa hari ni? Saya beli air, beli oden, Maggi, cucu. Apa perasaan awak hari ni? Happy? Terima kasih. Sama-sama. Dek, boleh saya interview adik? Boleh? Apa yang adik beli? Cheese curd dengan air boba. Okey, apa perasaan adik hari ni? Gembira. Sebab? Dapat beli makanan. Okey, terima kasih dek. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya interview cikgu? Boleh. Apa tujuan Hari Keusahawanan ini diadakan? Okey, sebelum dahulu saya mengucap alhamdulillah. Program kita berjalan lancar. Tujuan program kita untuk menyemaikan semangat keinginan murid untuk menjalankan perniagaan, mencari di samping itu untuk melatih murid-murid berniaga pada masa akan datang. Di samping itu memberi pengalaman kepada murid tahun 6 yang akan melangkah keluar ke sekolah rendah nanti dengan lebih yakin pada diri sendiri, dengan lebih rasa semangat. Sebab program kita jalani untuk mereka
melahirkan semangat peniaga dalam diri, berdikari. Sebab mereka akan buat semua tu mereka yang urus di Cikgu Aris di bahagian depan-depan saja. Okey. Adakah program seperti ini akan diteruskan lagi pada masa hadapan? Okey, insya-Allah program ini akan diteruskan lagi pada tahun hadapan, memandangkan sambutan program yang kita buat ni sangat-sangat baik. Sangat-sangat baiklah sambutan daripada murid, daripada ibu bapa pun sambutan yang amat menggalakkan. Jadi program ini kita akan buat lagi untuk tahu pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Wah, seronoknya hari ini. Kita dapat melihat kemahiran keusahawanan daripada abang-abang dan kakak-kakak tahun 6. Apa yang awak dah beli, Hasya? Saya belum beli lagi. Baru nak pergi tengok. Baiklah, sekian saja dari liputan kami pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sejati Production. Bye!